Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini kita nak tunjuk kita punya pokok limau Bali ni. Okey. So kita dah ambil dah buah dia ni semua. Okey. So kita mai tunjuk tengok banyak buah yang kita ambil. Ni tengok ni, pokok ni kecil ya. Kita tanam dalam pasu ni. So buah dia ada lebih kurang berapa banyak? 3, 4, 8, 12, 15, 19, 20. Tu pun kita dah ambil dah tu. Tu pun kita dah ambil dah sikit. So yang ni kita ambil semua habis. So ada dalam 20 biji. Lepas tu yang ni pokok yang satu lagi tu, dia ada dalam 6 biji. Pokok limau Bali ni, okey. Dia kita nak tahu dia kadang-kadang kita kalau kita tunggu dia luruh kadang dia tak boleh makan. Isi dia ni jadi keras. Jadi kita nak tahu ni kita picit dia tu. Okey, kita picit dia sikit. Bila dia dah lembut dah tu kita boleh ambil dia. Okey, jadi kita boleh simpan dia 3-4 hari pun dia boleh makan lagi. Jadi dia akan ayak dia akan jadi banyak sangat-sangat. Lepas tu kita boleh makan dia macam kita makan buah limau Bali ya. Kita kena buang dia punya kulit semua. Lepas tu buang juga dia punya selaput dia yang ada dekat isi dia tu. Okey. Dia tak berapa nak manis sangat. Tapi memang sesuai lah untuk kita buat jus ke apa ke. Okey, memang sedap. Kita dah ambil buah dia dah. So Wan nak tunjuk macam mana kita nak cara dia dan apa yang kita kena buat supaya pokok ni berbunga balik dan berbuah banyak balik. Okey. So mai kita tunjuk. Okey, ni pokok dia ni. Kita dah ambil dah semua buah dia. Okey. Okey, so bila kita dah ambil semua buah dia tu, kalau kita nak bajarkan dia tu untuk keluarkan bunga dia balik, kita kena mula-mula kita kena pastikan satu benda yang kita jangan buat lagi. Okey, so kita jangan bajar lagi. Kalau kita tengok ni pucuk-pucuk yang ada baru ni baru lagi. Okey, ni pucuk-pucuk yang atas ni, dia ni pucuk baru. Okey, dia tak cukup tua lagi. Okey, jadi pucuk-pucuk ni semua ni tak cukup tua lagi. Jadi kita jangan bajarkan pokok ni lagi. Okey, kita biar saja sampai pucuk-pucuk ni dah cukup tua dah. Okey, dah pucuk-pucuk ni dah cukup tua, baru kita bubur bajar dekat pokok limau ni. Lepas tu kita jurus dia seminggu sekali ya. Ataupun bila kita tengok dia punya keadaan lah. Bila kita tengok daun dia tu dah kecut dah, baru kita jurus dia balik. Jadi kita buat teknik macam tu. Jangan jurus hari-hari, tapi tunggu sampai daun dia kecut, baru kita jurus sampai dia ni. Okey, bila dia nampak daun dia dah macam layu lah, daun dia layu, baru kita jurus. Okey, jadi kita tengok berapa hari dia akan layu lepas kita jurus tu. Dia layu tu, buatkan teknik tu sampai satu hari kita tengok dia terus keluar bunga yang lebat. Okey, so bunga pokok limau ni dia pelik sikit ya. Dia bukan kata contoh dia ni kita kerat tadi ambil buah dia. Jadi dia akan naik pucuk dia yang baru. Jadi pucuk yang baru ni memang dia takkan keluarkan buah. Jarang. Dia hanya keluarkan buah dekat daun-daun yang lama ni. Macam ni. Daun-daun yang lama ni, okey, dia akan keluar pucuk sekali dengan buah. Tapi kalau batang-batang baru ni batang-batang baru yang kita kerat ni, yang ni dia akan hanya keluar pucuk saja. Tapi pucuk ni takkan keluar bunga ataupun buah.
Okey, sebab tu kena berhati-hati sikit. Sebab tu kita kena pastikan pucuk kita yang lama-lama ni cukup tua. Jadi baru kita berbaja, jadi pucuk ni semua boleh ada bunga, dia akan naik. Yang baru dia akan terus berbunga. Kita boleh tengok dia, contoh dia kat sini, nampak pokok ni bila kita kerat itu, okey, tengok dia tak naik, tengok ni bila kita kerat dia, tengok dia naik pucuk baru. Okey, tengok pucuk baru ni langsung tak ke ada bunga, langsung tak ke ada buah. Okey, dia hanya akan ada bunga dan buah di pucuk yang lama yang tumbuh pucuk baru. Ni nampak, yang dia lama, dia naik pucuk baru, terus dia ada bunga, terus dia ada buah. Okey, sebab tu limau ni dia pelik sikit. Okey, kalau pucuk, kalau dia dah naik pucuk tu, kalau dia tak berbunga tu, memang dia tak berbunga dah lah. Ni contoh, kalau dia tak berbunga, dia memang tak berbunga. Okey, sebab tu kena berhati-hati. Masa kita nak berbaja, nak bagi dia bunga tu, kita kena pastikan kita punya pucuk ni dah cukup tua. Dia tak ada, bukan muda. Kalau muda dia naik, dia tak akan jadi panjang lagi. Contoh dia macam ni, yang ni dia muda lagi. Jadi bila dia naik pucuk baru, dia akan naik pucuk bagi jadi panjang saja, tapi tak ada bunga, tak ada buah. Okey, sebab tu kita kena tengok. Okey, bila pucuk dia dah betul-betul tua, baru kita baja, kita baja bunga dengan baja buah dekat dia. Kalau tidak, dia tak akan keluar bunga. Okey, cukup mudah. Dan pokok ni dia tak ada musim, dia akan sentiasa berbunga, berbuah tak betul-betul. Okey, ni tengok, ni dia ada berbunga lain dah. Okey, tu buah yang kita dah ambil pun ada. Yang ni berbunga awal sikit, dah berbuah dah, dah besar sikit. Okey, okey, jadi pokok ni, limau ni sesuai dia kalau kita tanam dia dalam pasu. Kita tanam dia di tanah tu, dia macam tak berapa nak menjadi. Kalau kita tanam dia dalam pasu tu, kita tengok ni. Ni kita tanam dalam pasu ni, kita tak buang lagi rumput-rumput dia saja, kita biar. Nanti kita buang, tengok tu, dah ada 2 biji buah. Pokok limau yang serupa ni kita tot buah dalam pasu. Okey, ni pokok yang ditot dan berbuah dalam pasu. Kecil pun dia dah berbuah lah. So senang jaga. Okey,
kalau atas tanah ni dia buah dia jarang-jarang. Buah dia cukup jarang tu pun kita tiap kali kita kerat ni kita tak bagi dia tinggi. Okey, kalau dalam pasu ni kita boleh kontrol dia. Jadi dia tak besar sangat tapi buah dia banyak. Jadi sekian saja. Okey. Macam ni tiruan tu. Pasal buah limau Bali tu. Kita tengok kat ni. Oh. Terlindung kamera pula. Ni tengok kat atas sikit. Tu. Okey, so jangan lupa subscribe channel Wan. Okey. So mari kita tanam pokok limau Bali ni kat rumah. Okey. Jangan risau pasal dia kera pun tak kacau dah. Okey. Ni. Oh, banyak. Kita meja tu banyak. Okey. So sekian saja. Assalamualaikum. Bye.